Duit Farah makin habis, tapi dia tetap tak berhenti belanja. Rupanya, jauh dalam hati, Farah ada satu rasa pelik. Dia rasa dia memang tak layak untuk pegang duit banyak. Ramai orang macam Farah ada rasa tak layak kaya. Dia rasa ditakdirkan untuk hidup cukup-cukup makan. Jadi dia sabotaj simpanan sendiri. Lagi parah, dia terpedaya dengan psikologi hutang. Masa swipe kad, dia rasa ringan sekejap sebab dapat barang. Tapi dia tak sedar, rasa ringan tu palsu. Berat hutang tu sebenarnya tengah tunggu nak jerut leher dia hujung bulan nanti. Hutang tu memang rasa ringan masa korang swipe. Tapi berat dia boleh buat korang sesak nafas sampai ke kubur. Sebelum korang tenggelam terus dalam neraka hutang ni, follow, like dan share Myth Intel. Nak tahu macam mana Farah reset balik otak dia? Nantikan sambungannya dalam part 4. Follow sekarang supaya korang tak terlepas.